band, berapa banyak band yang fail. Band Malaysia ni yang ada orang tak kenal tau band, tapi ada album. Kan? Ada album band ni. Bukan kita nak cakap diorang ni teruk ke apa, tak ada, bukan. Tapi rezeki masing-masing, dan mungkin tu dah sampai dia tak dapat pergi kan. Dia rezeki dia tak dapat naik kan. So berapa banyak tau band-band ni tu. Jadi cerita dia bukan senang nak, pasal bila kau jaga benda yang aku cakap ni tadi, tak mustahil benda tu akan, album-album yang akan datang bukan senang kau nak kekalkan part-part. Kau buat album banyak semua ni, lagu ada lagu hit, bukan senang tau. Satu album pun tak lepas kan. So dia cakap bukan senang. Jadi benda-benda macam tu kerja keras, dan orang cakap apa yang kau hadapi sebelum tu ialah yang buat kau jadi profesional. Jadi profesional. Benda ni kena profesional. Dia tak boleh terlalu kepayahan tu. Bila dia baru dia lalu, dia akan jadi profesional. Betul. Dia tak ada shortcut dalam meditasi, tak ada shortcut. Jadi kita orang tak ada shortcut nak jadi terkenal masa tu kan. Tak ada. Memang teruk. Kalau dengar orang cerita pun, orang cakap, betul ke sampai macam tu kan? Struggle tu. Tapi pasal kesungguhan dan sifat-sifat ikhlas untuk betul-betul kau nak benda tu kan, jadi kau usahakan benda tu memang dapat sebenarnya. Betul-betul rezeki masing-masing. Kau lahir dekat dunia ni saja kau dah ada rezeki. Kau dah kuih tu saja kan. Kuih. Okey kan, kita pasal recording kan. Kau mula 36 jam kan dekat dia kan. Tak boleh keluar. Dia nak bagi kita orang kena baca skor tu. Dia nak bagi cerita pasal dia orang berkeli kan. Kau kena belajar benda tu. Walaupun kau tak nak, kena belajar. Kau tahu lah toge dia. Aduh, bosan betul. Lepas tu dia bagi test lagi tau. Tanya lah budak-budak mana yang pernah kerja dengan dia, macam budak Mei kan. Mesti dah tahu lah. Dia pening bila belajar skor ni, pasal dia ada matematik. Aku matematik tu kan. Alamak. 2, 4. Kadang-kadang dia ni pasal apa tau, macam dalam kau belajar baca skor, semua kan. Dia kadang-kadang dia orang tak panggil kod apa, dia panggil nombor je. Nombor. 7, 9 kod apa. Panggil nombor je. Recording musik. Kau cerita pengalaman kau main drum, ikut renung. First time lah. First time. Ini ada terror kan? Kau ingat kau terror memang kahwin ni? Kau hanya masuk studio. Bui. Kan? Susah kan? Susah pasal apa? Pasal bila kau masuk recording, segala-galanya macam kau rasa nak kena perfect. Maksudnya kau dalam periksa ni kan? Kau dah tengok periksa ni, kena perfect. Dari segi apa yang masalah aku yang bingung masa tu ialah metronom lah. Untuk aku betul-betul dengar kan metronom, nak main metronom. Sebenarnya main ikut klik ni metronom ni. Nak melekat dah. Melekat satu. Kita bukan sebenarnya main dekat dia, kita main on top dia. On top dia, bukan main sama dengan dia, on top dia. Kan? Jadi kalau kau jatuh, kau kata main on top dia. Kalau kau jatuh pun, jadi sama. Kau main on top, tapi bila kau jatuh jadi. Jangan main dengan sama dia. Kau jatuh tu yang drag. Nampak tak? Jatuh kan? Jadi kau jatuh on top, jatuh sama. Jadi kau tak lari. Jadi masa tu teknik untuk macam mana nak main dalam tempo itu permulaan yang susah lah. Kita tak biasa kan. Jadi bermula tak faham nak jadi masa susah. Main lari. Lepas tu lepas tu baru kita tahu yang Kita yang kena 36 jam dalam studio. Jadi sebenarnya bila kau dalam lama main, kau praktis,
Sebenarnya klip tu akan jadi klip apa tau? Kan ada klip yang tu, klip kat dalam ni. Setiap kali klip tu bunyi, dia kat sini pun dah tik 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 dia ada dalam hati kau. Kan, itu yang kau bermain tak ada klip. Okay, aku cakap dengan kau Bukan nak cakap tu lah, nanti nak cerita balik orang ingat cakap, oh nak cakap kau terror, bukan macam tu. Kau tengok video klip, kau tengok apa live-live yang aku main dalam TV3, kau tengok dia synchronize dengan video. Kau nyanyi, ambil live music, tapi dekat video dia nyanyi sama ikut wording, tak lari. Tapi aku tak pakai klip. Pasal apa? Pasal tu lah aku cakap tadi. Klip tadi bila kau dah kat sini, kau dah tahu lagu pasal lagu kau. Kan? Bukan lagu orang. Jadi kau tahu kau punya tempo tu kat mana lagu tu sebenarnya. Kan? Jadi ada dia ambil masa kita main dekat TV3 hari tu last itu kan. Dia masukkan video klip tu kan. Yang gitar kau tak bunyi. Boy nyanyi live tu, tapi live dia ikut lirik sama. Tak lari. Tempo tu kat situ. Itu Dia masa main recording itu kan, drum ni kita orang kena buat live daripada Start. top sampai end. Kau tak boleh sambung-sambung. Tak nak sambung. Dia tak Tak nak sambung. Dia sekarang ni Boleh salah nanti ulang balik. sekarang. Itu yang pandai dia ni semua. Sekarang ni kalau kau Sambung. salah kat situ sambung okey, kau main dulu kan. Lepas tu terus pancar sambung kan. Dulu tak ada. Aku salah kat mana lagi satu pun nak salah. Ulang balik atas. Ulang balik atas. Memang stres tu. Tapi itu lah kita orang belajar. Betul lah belajar. Itu yang sakit. Kita orang dengan klik ni kita orang tak pelik dah. Kau main gitar pun kau kena faham ni dengan metronom ni. Tak boleh. Mesti kau kena tahu. Aku setiap lagu tu yang dia bagi, yang kami buat lah kan, dia bagi. Dia akan tulis note dia, strumming kau macam mana, kau strumming macam mana. Dia ada matematik dia. Tak boleh lah memang takkan lagu yang lain pun kena buat macam tu juga kan. Dia lepas tu dengan recording ni, aku rasa banyak yang di Malaysia ni pun mungkin tak buat macam yang Thomas buat tu. Sebab setiap yang main, semua orang main kok sampai habis. Tak. Aku punya tak. Dia punya style tidak. Kau dah habis buat coding, kau main padding pula. Lepas tu ikut bassline pula lagi. Kau bayangkan sampai 3 track aku punya tu. Oi, track. Waktu susah dulu recording. Dulu susah. Analog. Kan? Memang berat lah sikit macam tu recording untuk album tu. Second album kita orang dah mula sikit lah, kita dah tahu kan. Masa second album kita orang buat album di Singapura, masa terus di Malay jadi producer. Dia tak repot dah kita orang punya tu. Apa yang kita orang main itu yang dia terima je. Dia tak ada lah, macam ni salah kan, tak ada. Kita orang masa di studio Singapura, pagi tu kita datang, praktis kita orang share lagu, buat lagu. Lagu tak ada ni. Tak ada. Totally tak ada lagu. Aku masa tu Indo daripada aku lah kan, gitaris Jadi buat tu, diorang berikut tu, dengar, bawa recording. Dalam, kita ambil masa satu lagu, 1 jam lah praktis untuk buat masuk lagi. Betul satu lagu je bawa di Singapura. Satu lagu je berlaku kehancuran kan. Satu lagu je. Satu lagu je. Recording album kedua ni. Dah pergi Singapura, maknanya Singapura pun dah kena ready sebab kau pergi tempat lain, tempat KL kan. Cuma kita dapat lagu apa ni, Tumpang Pada Pesona dengan Benda Hari kita dapat sini lah kan. Cuma masa tu kita dah recording kat sana. Bawa lagu ni ke sana, recording pula. Macam lagu-lagu tu sendiri buat lah. Sendiri buat? Meditasi sendiri buat. Arrangement memang daripada kita orang sendiri. Tak adalah kata aku sendiri lah, semua lah kan. Semua lah. Tapi hidup daripada aku lah, sebab aku yang create dia punya tempo yang gitar apa benda ni, dia punya rhythm tu memang daripada gitaris kan. Dia buat sama-sama lah. nak recording tu, time tu lah dia suruh buat lagu, buat melodi apa, time tu lah begitu. Tak, dia tak suruh kita, tapi kita tak lagu. Jadi kita orang buat lagu. Dia Macam melodi, kita orang dah siap semua lagu. Masa nak recording, masa nak rakam ke suara, baru dia cari melodi dia. Melodi pun tak ada. Tapi cuma aku buat muzik je. Buat muzik je. Lepas tu dia pandai dia lah kan, nak letak macam mana melodi dia. Yelah, macam mana
mana dia nak tak melodi. Itu pengalaman kita orang lah buat album yang Bidadari dengan Biar Pedih Kisah Panjang ni memang berbeza sikit lah. Lagipun kita orang dah faham tak macam mana nak buat lagu, macam mana usul lagu yang ni semua. Walaupun lagu kita orang tu mudah-mudah tapi kita orang buat lagu-lagu power chord dia memang berbeza lah dengan band-band yang ada kat Malaysia ni. Bagi aku lah, sebab aku buat sampai Thomas Hand tu dia daripada berkeli dia nak menyusunkan chord gitar aku tu pun dia memikir macam mana nak buat note dia ni. Dia sampai macam tu. Dia fikir sebab aku main banyak over tau, banyak kira overlap lah, macam tengok kan dia main satu maknanya tiga di bawah kan, macam tu. Aku 1/4 maknanya anda sikit lah. Dah sikit. Banyak sebab macam tu. Itu yang dia suka sangat dengan aku punya muzik ni. Itu yang macam solo tadi kau main tu overlap kan. Perasaan. Solo apa balada muzik jalanan tu. Kan. Tapi yang nak risau aku nak tanya, yang Ucuk datang, Ucuk tu macam mana situ Ucuk? Ucuk macam mana? Dia masuk meditasi ke apa? Okey, Ucuk ni sebenarnya sebab masa tu burn lah. Ajak dia masa tu As tak main lagi. Bukan As tak main, kita orang masa tu meditasi dah tu kan, seorang sana seorang sini, arwah pun dah tak ada. So tinggal aku bertiga je dengan dia. Memula kami buat, As tak masuk lagi. Tak bergabung balik lah. Kemudian bercakap kita kena ada gitaris seorang lagi lah. Jadi aku panggil Ucuk je ramai ni. Itu senang, paling dekat dengan aku kan. Dan aku pun tahu corak mana dia macam mana. Mudah lah. Aku pun jenis orang mudah cakap. Ucuk ni cerita ni dia baru. Dia kenal dah lama. Dia masuk dia baru dia rekrut lah kira. Rekrut lah. Dia start dengan album mana dia? Dia tak ada. Dia tak ada album. Yang meditasi tak ada album. Mana meditasi dah 4 album. Dah lama senyap sekejap tu baru buat balik. Masa tu burn 80 seorang lah. Jadi seorang solo kan. Tahun 2011 tak silapnya dia ajak aku main balik. Kau masuk bila balik kan? Kau masuk bila balik? 2013 tu. Aku ingat lagi 2013 tu yang masa tu yang aku ingat lagi datang ke rumah aku masa aku duduk kat Ampang. Dia aku bincang dengan dia. Macam mana pun kita jalan 3 kan, kita 3 start kita jalan 3 kan, buat balik kan 3 orang ni jalan. Gitar, drama, apa ni Ucuk. Burn 3 orang. Burn ni dia lebih basic dia lah menyanyi. Sebab Burn ni kalau lagu dia memang seorang pemain bass. Masa tu dia dengan Awi Skandal penyanyi dia. Syakal main drum, Syakal Nusantara main drum. Mata dia orang gitaris kat kampung dia. Itulah grup dia. Maksudnya aku tengok Burn boleh nyanyi, aku tarik dia. Sebab Burn ni dia nyanyi lagu putih okey, tapi dia tak boleh lah main bass sebab arwah ayah ada kan. Jadi dia masa kena ambil tempat posisi nyanyi lah. Kena sebelum tu kalau main tempat kahwin aku menyanyi lah. Campur-campur lah kan. Arwah ayah menyanyi, arwah ayah pun bagus menyanyi. Kalau lagu Scorpion when the smoke is going down to in trance, dia boleh nyanyi tu sambil main bass. Tu aku respect dia tu. Dia main pun melekat. Tak lah dia main bagi kita memang ada chemistry dah kan. Mana As aku dia memang ada chemistry lah main. Sekarang meditasi sampai sekarang lagi ada lagi kan. Tak putus. Alhamdulillah lah ada. Walaupun kita orang pernah berterabur sekejap tapi kita orang satu balik. Tapi macam mana kita orang berpecah tau. Tak adalah jenis declare yang kau buat satu band ni tak ada. Dia band nak panjang lah, apa? Ayat. Panjang ayat ni dia kena berpisah sekejap. Dia macam tu cerita dia, macam TDC pun dulu berpisah last bergabung balik Amy Zua semua balik kan. Jadi cerita dia jalan dengan arwah mak kat jalan. Dia rehat sekejap.
dia nak jadi panjang cerita tu, dia akan rehat sekejap. Bila jumpa tu dia Dia- beritahu balik tu dia jadi banyak. Dia bukan satu macam band yang tak ada apa-apa, sekali kumpul pecah habis, hilang tu. Rasa kan band di Malaysia ni semua macam tu. Search Emil nak keluar, Lavender Nas malah tak ada masuk Arab, May Pun gitu. Ekspedisi, mana lagi? Banyak band yang macam tu. Lepas tu kena Ujung-ujung dia, ujung-ujung. ujung-ujung dia sekali balik. Banyak band totally lah di Malaysia ni, band yang pernah buat album ni memang akan jadi macam tu. Jadi kita kata apa, kita kena faham lah, kita berpisah sekejap ni bukannya untuk selamanya, tapi untuk nak bergabung kembali. Panggil apa? Macam bertaut. Kiambang lalu Macam tu lah. kembali. Jadi kadang-kadang apa tahu, bila sesuatu benda ni yang jadi last ending story tu boleh jadi lama tu, dia akan jadi terus lah. Masalah apa, bila berpisah, bila kau band berpisah, masing-masing akan berfikir kan, macam-macam fikir balik dulu-dulu ni kisah. Itulah Ingat kan, susah senang bersama je kan. Banyak band macam tu. Iklim macam tu juga, BPR tu juga. Kadang-kadang ada tuisi dalam kamu, okey balik. Tak sekarang ni tiba-tiba main kita masuk search balik. Bila dia pun main dengan search. Benda tu kan kau pernah ada, walaupun dia tak pernah main bersama, tapi tengok sekarang macam mana. Dia ada. Tak tahulah chemistry dia macam mana. Music scene music di Malaysia ni memang macam tu lah. Macam tu lah. Tapi di barat pun macam tu juga. Tapi dalam orang kata dalam kau sekarang ni kita dah bergabung kan, dah ada orang kata apa, dah selalu berhubung kan. Yang terakhir ni, apa yang kau rasa kau nak buat? Apa kau rasa? Okey, gini. Yang terakhir Yang terakhir ni sebelum kami tak ada lah, sebelum kami mati ke apa. Aku nak buat satu tinggalkan video apa? yang memainkan lagu lama balik ni. Kita nak kena buat video. Nak di video kan supaya orang ingat meditasi ni siapa. Aku nak videokan balik tu. Tak kira lagu macam mana pun. Aku nak buat video klip. Ambil lagu yang top, Ambil lagu yang popular lah. Popular buat Kita lagu Biar Pedih kan. Lagu Biar Pedih kita ada video dia dengan aktiviti ke. Tapi tak boleh nak release dalam album tu sebab ada sikit masalah lah. Masa tu burn bomb semua baik. Kita tak pakai helmet kan. Jadi mungkin tak siap kan macam tu kot. Tapi rasanya satu je. Tapi rasanya first kali rasa nak buat lagu tu lah masa kita tak ada video. Ya, lagu Biar Tak Pedih ada tak langsung ada. sampai sekarang tak ada video orang tengok lagu tu. Lagu tu Bidadari. Dari Lagu tu nak buat lah. Kalau tu lagu tu memang tak ada video. Macam Rumah Korupsi ada, Demi Rindu ada. Lagu yang pernah popular lah. Dia tunggu. Biar Pedih tak ada. tapi version Dia tunggu itu nak buat. baru